Di dunia ini, ilmu bukan lagi sesuatu yang dicari. Ia telah digantikan. Manusia tidak lagi berfikir. Selamat datang ke sesi pembelajaran. Semua maklumat telah dimuat turun ke dalam sistem. Jawaban akan diberikan terus. Tiada soalan diperlukan. Tapi, kalau kita tak tanya, macam mana kita nak faham? Soalan tidak difahami. Ralat 404. Jangan tanya, nanti robot confused. Tapi, kita dah lama tak berfikir secara sendiri. Hai Hawa. Hai Nurin, jom kita belajar sejarah. Sejarah? Guna apa? Guna buku lah. Buku? Zaman sekarang tak guna buku lah. Zaman sekarang guna teknologi je. Maklumat boleh cari kat internet. Betul juga tu. Jomlah kita belajar. Jom. Weh, Hawa. Ya? Jom kita kaji pasal dunia. Aku rasa tak payahlah. Tapi, aku rasa dunia makin pelik. Pelik? Maksud Nurin? Maksud aku, dunia sekarang manusia terlalu malas dan selalu bergantung kepada robot. Betul juga tu. Tapi kalau Nurin nak kajilah. Aku tolong tengok je. Okey. Weh, Hawa. Kenapa? Ada file yang pelik lah aku jumpa. File yang pelik? Apa nama file tu? Nama file tu Rahsia Tentang Dunia. Rahsia tentang dunia? Aku rasa baik kau jangan buka. Tapi aku rasa file ni ada benda yang penting. Ada benda yang penting. Kalau macam tu, ikut kau lah nak buka ke tak nak. Okey. Weh, Hawa. Kenapa? File ni bagi amaran lah. File ni bagi amaran. Kan aku dah cakap jangan buka. Macam mana ni? Cuba kau try tekan lagi sekali. Okey. Aplikasi Dreamer ialah aplikasi pembelajaran digital yang membantu murid dan guru dalam proses pembelajaran. Melalui Dreamer, murid boleh mengakses video, nota dan latihan dengan mudah. Ais Nilam ialah aplikasi yang membantu murid merekod dan membaca bahan bacaan secara digital. Melalui Ais Nilam, murid boleh mencatat buku yang telah dibaca dengan mudah. Google Classroom ialah aplikasi pembelajaran yang membantu guru dan murid berhubung secara talian. Melalui Google Classroom, guru boleh memberi tugasan, berkongsi nota dan membuat pengumuman. Quizizz Tengkahut ialah aplikasi kuis interaktif yang menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Guru boleh menyediakan soalan dalam bentuk permainan, manakala murid boleh menjawab menggunakan telefon dan atau komputer. Betul lah Nurin. File ni sangat penting. Itulah. Kau tak dengar cakap aku. Mana ada. Tapi ikut juga kan. Yelah. Okeylah Nurin. Bye. Bye. Kita dah tak guna robot. Kita pun dah kenal diri kita dah. Betul tu.